Pernah tak anda terfikir tentang paradoks sarapan pagi kita? Selamat datang ke sesi pencerahan hari ini. Kita nak selami satu topik yang menggabungkan budaya makanan, bahasa dan kesihatan awam di rantau Asia Tenggara ni. Di negara yang berbilang kaum macam Malaysia, sarapan bukan setakat nak alas perut tau. Ia sebenarnya satu institusi yang cukup kompleks, syarat dengan sejarah, tolak ansur dan semestinya rasa yang memang padu. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, jom kita mula dengan satu soalan cepu mas. Apa akan jadi bila sarapan pagi kegemaran negara kita tiba-tiba dilabel sebagai satu risiko kesihatan awam? Bayangkan, hidangan ikonik yang sentiasa satukan kita semua kat meja makan tiap-tiap pagi, sekarang ni jadi topik perdebatan panas di kalangan pakar nutrisi. Macam mana kita nak imbangkan antara identiti budaya dan kesihatan zaman moden ni? Menarik kan? Okey, jom kita fahami isu ni. Bermula dengan sesuatu yang sangat menggiurkan. Satu menu pagi yang kita semua kenal dan sayang. Bulat, lepeh dan rangup bila dikunyah. Ya, tekanan anda betul. Roti canai. Roti canai kat sini bukan sekadar makanan biasa-biasa tau. Ia dah jadi gaya hidup kita. Pagi, petang, siang malam. Hidangan yang ringkas tapi sangat memuaskan ni memang melangkaui batas umur dan siapa pun kita. Bila kita semak balik sejarah dia, nama roti canai ini sendiri sebenarnya melambangkan percampuran budaya yang sangat hebat. Asal-usul perkataan canai itu pun orang masih berdebat lagi sampai sekarang. Ada yang kata ia datang dari bandar Chennai di India. Ada pula yang cakap ia dari perkataan Melayu yang bermaksud menguli. Tapi, ramai yang percaya nama itu datang dari perbuatan si pembuat roti itu sendiri yang sentiasa tangkas menguli dan menebar doh atas kuali panas. Macam satu seni kan? Dan ini secara tak langsung membuktikan yang budaya sarapan kita ni memang tak ada jadual yang ketat. Data dari Barometer Makanan Malaysia buktikan benda ni. Kalau kat negara barat, diorang perlukan sarapan yang pantas. Kat sini, sarapan tu dah macam satu aktiviti sosial dengan tertingkap masa yang agak panjang. Bermula seawal pukul 6 pagi, sampailah ke 11 pagi. Kedai mamak yang beroperasi 24 jam tu jadi bukti betapa fleksibelnya perut orang kita nak sesuaikan diri dengan rentak harian yang sentiasa bergerak. Dari segi bahasa atau linguistik pula, kita boleh nampak corak yang lebih kurang sama. Bagi orang Melayu, istilah makan pagi atau alas perut tu lebih menjurus kepada persediaan fizikal kita. Kalau masyarakat Cina pula, melalui Mandarin atau Cantonese, diorang lebih fokus pada hidangan tu sendiri, iaitu nasi pagi. Manakala masyarakat India yang berbahasa Tamil memanggilnya dengan maksud mengisi perut. Sebutannya mungkin berbeza-beza, tapi matlamat setiap etnik ni tetap sama je, iaitu bersedia secukupnya sebelum mula melangkah nak redah cabaran hari tersebut. Sekarang, jom kita tengok pada angka pula. 50.7% rakyat kita lebih suka sarapan gaya Asia, 26.1% pilih gaya Barat dan selebihnya pula tak sarapan langsung. Cuba bayangkan, dalam arus kemodenan yang serba pantas sekarang ni, lebih separuh daripada kita masih bertegas nak sarapan gaya Asia yang dimasak sepenuhnya, kompleks dan mesti dihidang panas-panas. Kita seolah-olah menolak gelombang perubahan yang cuba paksa kita beralih ke sarapan Barat yang serba ringkas macam bijirin atau roti bakar je. Kenapa hal ni terjadi? Kalau kita kaji lebih dalam, buktinya cukup menakjubkan tau. Makanan kat negara kita ni berfungsi sebagai satu tempat percampuran budaya atau melting pot yang paling unggul. Sempadan budaya kita bab makanan ni sebenarnya sangatlah longgar. Tengok saja roti canai yang berakar umbi dari pengaluh India tu, sekarang ia dah jadi rutin makan pagi untuk orang Melayu dan Cina. Dan yang paling epik sekali, nasi lemak warisan Melayu mencatatkan kadar pengambilan harian paling tinggi di kalangan komuniti India, iaitu sebanyak 15.8%. Nampak tak? Bila kita semua duduk semeja, perbezaan etnik tu terus terhapus. Dan bila kita sembang fasal kebanggaan kebangsaan, anda kena tengok angka besar ni. 42.2%. Itulah jumlah responden yang pilih nasi lemak untuk dicalonkan sebagai wakil utama Malaysia ke dalam senarai warisan tidak ketara UNESCO. Benda ni tekan dengan jelas yang hidangan pagi kita bukan lagi sekadar soal nak kenyangkan perut, tapi ia berkait rapat dengan kebanggaan negara dan identiti jiwa kita semua. Tapi, kat sinilah timbulnya paradoks yang kita sebut pada awal tadi. Macam mana sebuah hidangan kebangsaan boleh cetuskan percanggahan identiti yang sangat ketara? Di peringkat global, majalah berprestij macam Time pernah puji nasi lemak sebagai salah satu daripada 10 sarapan antarabangsa yang paling sihat di dunia. Membanggakan. Tapi secara realitinya kat sini, hidangan yang sama ni diserang secara agresif oleh pakar pemakanan. Yelah, sebab satu porsi biasa tu boleh cecah sampai 700 kalori dengan jumlah lemak yang agak tinggi.
Dari sinilah wujudnya satu jurang kognitif dalam masyarakat kita. Memang wujud konflik terbuka bila sains nutrisi moden arahkan orang ramai supaya tinggalkan makanan tradisional. Ia terus bertembung dengan realiti dan norma sosial harian masyarakat. Bayangkan, bila anda disuruh elak makan hidangan yang mendefinisikan identiti anda dari kecil lagi, ia confirm akan wujudkan tekanan emosi, kan? Berbanding bagi kesan positif pada tahap kesihatan. Benda ni sebenarnya sangat membimbangkan. Sebab tu, pakar sosiologi bagi amaran keras kepada para pengubar polisi untuk elakkan sikap neokolonial tanpa sedar masa mereka duk rancak promosikan sarapan barat sebagai pilihan yang lebih sihat. Menghapuskan terus makanan tradisi dengan cop bahaya semata-mata nak gantikan dengan diet ala Eropah. Ini bukanlah sains yang baik. Sebaliknya, ia satu tindakan yang terus meminggirkan identiti dan jiwa budaya tempatan. Jadi, untuk akhirkan pencerahan kita hari ini, saya nak ajak anda fikirkan satu persoalan yang agak mendalam. Macam mana kita nak pertingkatkan nutrisi kesihatan awam tanpa menghapuskan terus warisan masakan yang membentuk jiwa negara kita ni? Jawapannya bukanlah dengan mengharamkan nasi lemak atau buang roti canai dari menu kita. Sebaliknya, kita kena libatkan seluruh lapisan masyarakat untuk ubah suai hidangan ni supaya jadi lebih sihat dan mampan. Untuk sihat secara holistik, kita wajib hormat kepelbagaian identiti yang dah lama dipupuk sejak suapan pertama kita setiap pagi. So, macam mana? Saya tinggalkan anda dengan persoalan ni. Terima kasih sebab sudi luangkan masa dan macam biasa teruskan semangat ingin tahu anda.